Al-Khasfu ni kita nak translate sebagai apa? Gempa? Kenapa Khasfu? Al-Khasfu? Gerhana? So selalunya bila kita baca Al-Khasfu ni, kita akan kata dia sebagai gerhana. Khusuful syamsi, kusuful qamari. Kan? Kita sebenarnya Al-Khasfu ini ialah satu fenomena di mana bahasa mudahnya bumi telan manusia. Bumi telan manusia. Bumi telan manusia. Okay? Sama ada berlaku dalam bentuk gempa, dalam bentuk rekahan bumi, dan memang kalau ikut kajian sains pun sekarang ni bumi kita sedang terbelah dua. So sekarang ni dah 6 cm rasa tak silap di Uganda, di Namibia rasa dah memang nampak dah rekahan tersebut. Memang sedang berlaku lah dari segi tu. Okay, tapi Rekahan ke apa Ustaz? rekahan bumi sedang merekah. Rekahan dua. Dah ada data sains. Dalam 6 cm rasa dah pun berlaku. Rekahan maksudnya dia Bumi bulat ni sedang merekah dua. Pecah dua. Okey. So dia pecah bukan daripada atas saja sampai dalam. Kalau tak silap di Namibia ataupun di Uganda macam itulah. Rekahan ini berpunca daripada umur bumi dah tua. Dah nak sampai masa bumi dah nak itu. Okay, tapi tak tahu bila lagi lah. Tapi benda tu memang telah berlaku dan rekahan tu sangat dalam dan memanjang. Memang dah ada data sains. Baik.